time ya Allah, nang meremang habis bulu koma. Habis je Akma pada macamnya. Assalamualaikum and hello guys, welcome back to show my channel. So guys, video kali tu Mai nak share pengalaman seseorang yang bernama Nia sewaktunya camping unit beruniform sekolah rendah. Kejadian tu berlaku pada diri Nia sendiri. Nia bukan nama sebenar. So, aku gunakan kata ganti diri aku dan kawan-kawan. Korang bayangkan aku tu Nia. Siapa sangka momen camping dengan dak geng-geng ialah momen paling best. Tapi rupa-rupanya kalau kita orang mau tahu apa pengakhiran cerita tu, tengok video tu sampai habis. So, tanpa tunggu lama lagi, let's get started. Throwback masa umur aku 12 tahun, iaitu darjah 6. Aku dengan kawan aku, Akma, bukan nama sebenar. Kami dua terpilih mewakili sekolah dan zon negeri untuk menghadiri kem badan beruniform. Setiap sekolah terpilih mesti mewakilkan 2 orang pelajar perempuan dalam kurungan badan beruniform perempuan. Kem badan beruniform tu sama je macam kem kepimpinan untuk student-student sekolah rendah. Sehari sebelum bertolak, tengah gagu-gagu aku kemas barang untuk berkemah, packing barang. Sebab program kami orangnya semua disuruh untuk tidur dalam kemah. Saya dah nak tidur dalam resort ke, homestay ke, dewan ke, saya dah. Semua tidur dalam kemah. So, mulut mak aku tak gagal lah beri nasihat dengan aku macam-macam. Supaya jaga perangai dalam hutan, jangan tegur benda pelik-pelik. Mulut jangan lebih gila, kata mak aku. Biasalah orang tua akan beri nasihat yang selalu kita dengar. Ibuh lemah semangat katanya. Seronok ya biarlah berpada-pada and macam-macam gilah nya nasihat aku. Popep sambil aku packing barang nanti. Mak aku ada juga pesan. Mun aku datang kotor masa berada di camp 2 hari 1 malam ya. Camp yang kejap je sebab camp yang sekolah rendah kan biasalah, bukan yang macam 5 hari 4 malam macam kan. Tok 2 hari 1 malam je camp yang sekolah rendah. Mak aku ada pesan, mun aku datang kotor masa berada di camp yang kelak, nyabadalah supaya aku tu jaga benar-benar kebersihan, cuci benar-benar benda ya pet tetek, cuci benar-benar, buang tempat yang sepatutnya. Jangan ceridak gila, takut apa pada benda-benda yang kita simuk melekat akan melekat dekat kita disebabkan ceridak atik. Faham sih? Normal lah pesanannya. Pesanan sama untuk semua perempuan kuasa. Tapi aku si sangka pesanan pasal pet period ialah menjadi punca pelik yang berlaku di tapak perkemahan kami orang. Perjalanan dari sekolah seawal 8 pagi. Kami dua Akma dengan cikgu-cikgu naik van menuju ke Sigek daerah tu yang mempunyai hutan yang tebal and luas gila-gila. Daerah tu dalam negeri Terengganu. Camp tu diadakan di kawasan hutan berbukit di Kuala Berang. And ambil masa 3 ke 4 jam naik van sekolah time untuk menuju ke tempat tapak perkemahannya lah. Aku dengan kawan aku Akma dengan seorang guru pengiring kami orang dari sekolah kami orang juga, and ada juga wakil sekolah lain sempat tiba di Sia lebih kurang dalam pukul 2 petang lepas Zuhur. Kami orang berkumpul di satu kawasan tanah rata dan kami orang ditempatkan 10 ke 15 orang satu kumpulan untuk satu kemah. Sebab badan kami orang semua kecil-kecil. So, student semua mesti bergerak dalam keadaan berbaris untuk pergi ke kemah. So, jalanlah kami orang dalam barisan. Kami orang mesti nekik kawasan tebing not tinggi untuk sampai ke tapak perkemahannya. Mana-mana nak student badan besar ya. So, ambil masa sikit lah untuk sidak nekik tebing tinggi ya. Jadi,
Terbantutlah kami orang nak di belakang tu buat tunggu sorang-sorang habis tekik tebing tinggi atik. Masa aku tunggu giliran untuk tekik tebingnya, sementara ya aku bersandar lah di tebing tanah tinggi atik, sandar. Tiba-tiba mata aku nampak ada sebiji bawang merah yang dah terkupas kulitnya. Lepasnya atasnya ada macam cili tercucuk atas bawangnya dengan menegak macam mana. Bawangnya bawang merah dengan cabai merah. Cabai merah menegak macamnya, dicucuk atas bawangnya, and ada di celah-celah pokok-pokok kecil area siap. Nya benar-benar di tempat aku bersandar ya. Si jauh sebelah aja, sebelah tu aku bersandar, situ aja. Tengok-tengoklah macam mana. Tengok macam mana. Nasib baiklah aku terlanggar bawang ya. Aku mula rasa heran. Tambah-tambah lagi masa kan lagi minyak. Apalah nak ditahu nak. So rasa macam banyak persoalan lah pasal bawang ya. Tapi aku just diamkan diri je lepas aku ingat apa nak dipesan mak aku siang teh. Yang ada jangan tegur benda pelik-pelik. Jangan kambuh pasal benda pelik-pelik. So aku sik lah aku padah dengan dak kawanku aku nemu benda ya teh. So simuk berlaku benda pelik-pelik macam ya lah. So aku diamkan diri macam ya lepas aku tangga benda ya teh. Aku pola-pola dono je. So dah sampai aku di kemah, aku ambil bahagian kedua dari hujung and kawan aku Akmal di bahagian paling hujung. So kiranya di hujung, aku tempat kedua. Macam ya lah. Kami orang tidur 2 row. Kepala akan bahagian tengah kemah, kaki bahagian kiri dan kanan kemah. Kira kemah kami orang tak semua berdepan pintu kemah masing-masing. Macam mana? Kemah. Macam mana? Tengah-tengah ya ada lorong untuk kami orang lalu. Dah habis pasang kemah apa semua so decide untuk pergi mandi sebab dah petang hari, dah nak maghrib. Masa mandi aku rasa aku macam datang haid. Kira masin lah mulut mak aku So aku jadi bingung sebab takut benda-benda halus kacau aku sebab tengah datang kotor. Kan benda-benda halus ya suka dengan orang yang datang kotor, kata orang. Tahu lah. Wallahualam. Akmal pun padah dengan aku perkara yang sama. Yang nya pun datang kotor. Okey, ada geng lah nak. Saya dah lah aku seorang-seorang time orang lain sembayang. At least ada Akmal teman aku. Ada juga geng nak poret katanya. Setibanya malam perkemahan, iaitu 1 malam 2 hari nak. 1 malam menjak malam perkemahannya. Aktiviti berjalan dengan lancar. Biasalah camp kepimpinan nak. Mesti nak dekat-dekat tengah malam ya ada slot tutup-tutup lampu lah. Suruh bayangkan muka mak ayah lah, tok lah, ya lah. Biasalah. Menangis-nangis lah student touching-touching tu. Kira macam cikgu pasang lagu sedih, lepas tu berilah kata-kata untuk kita mengingatkan kesalahan kita terhadap mak dengan ayah di rumah macam lah. Tapi aku sik nangis time ya. Aku sik tahu kena aku sik nangis time ya. Mungkin tak tahulah. Sebab masa ada pelajar-pelajar lain solat isyak lagi, aku dah rasa macam si nyaman nanti. And mata aku malah je noleh ke arah kemah aku. Yang macam ada orang nak masuk kemah and curi something. Tapi aku tak tahu siapa. Sebab dia just nampak figure bayang-bayang seseorang je. Tapi bila aku toleh, tak ada siapa-siapa. So time slot touching-touchingnya aku cuma tunduk je. Pejam lah mata aku Tamia nak. Diam-diam aku toleh ke kiri dan ke kanan. Benar-benar macam ada yang memerhati aku Tamia. Dalam keadaan dewan semua gelap. Oh sorry, tapi kami orang pula slot touching-touchingnya dalam dewan. So kira dewan yang tak gelap semualah. Just ada cahaya sikit-sikit dari luar dewan. Aku cuit lah Akmal. Cuit macam mana. Kira niat aku tak nak madah dengan Akmal yang aku nampak something dekat arah kemah kami orang.
Tapi nya tengah nangis. Alah, sedih na juga Akmal. So, jadilah aku nak wadah dengan Akmal sebab tengoknya dah nangis macam ya. So, abaikan je. Sebelum kami orang semua masuk tidur di kemah masing-masing, macam biasa minum malam disediakan. Tengah best-best aku kunyah kuih and minum air teh panas setek. Tiba-tiba telinga aku dengar bunyi dak student lain kambuh. And aku nampak ada beberapa orang guru and student berlari-lari ke arah bahagian kemah and ngecek sikit-sikit kemah yang terletak di bahagian depan and belakang. So kemah aku terletak bahagian depan. So aku tanyalah Akmal, bahal tidak kambuh ya? Oh, si Pika, student dari daerah lain. Nyam ada, macam ada orang lelaki masuk kemah. Kata Akmal macamnya. Aku pun macam terus hilang selera nak sambung makan kuih etik. Sebab apa nak jadi masa ya sama keda apa yang aku rasa daripada tadi. Tapi aku just diam je nak. Rasa macam ada orang kayu-kayu nak masuk dalam kemah. Tapi bila dicek, saya ada individu yang ditangkap sebab menceroboh kawasan kem. Saya dah tidak si temu pun orang lah. Sikanlah orang ya lari masuk hutan. Time nak dekat pukul 12 malam. Tengah malam. Siapa berani masuk hutan? Melainkan kau bukan manusia, Tek. Okay, dah habis semua, dah tahu semua selamat. So, semua pelajar disuruh masuk ke dalam kemah masing-masing. So, masuk kemah masing-masing. Aku mula rasa ngantuk. Yes, aku mula rasa ngantuk. Sebab dah kepak gila dari siang Tek mula aktiviti apa semua. Tapi faham-faham lah. Tidur dalam kemah yang rasa tidur atas tanah. Aku cuma tidur beralaskan kain kemah and pala alas dengan beg baju. Dengan nyamuk gigi. Memang selesa lah aku time. Aku rasa panas. Tapi aku dengar kawan-kawan lain best je. Sidak berselibut apa semua. Macam dalam ekon sidak. Lepas Akmal ikat tali kemah kami orang masing-masing terlelap. Tiba. Si tahulah pukul berapa aku jenis si tengok jam tengah-tengah malam. Aku sifat jenis tidur yang ada bunyi bising. Mesti aku terbangun. And aku siap tidur lagi lepas ya. Aku dengar bunyi tetak-tetak di luar kemah. Mesti korang mati-mati fikir Cik Ponti ataupun Cik Lang nak. Bukan. Relax. Aku dengar cikgu-cikgu perempuan tengah berloya dekat luar. Dekat unggun api. Mengelilingi unggun api depan. So, sidak cikgu-cikgu tetak-tetak lah sia sambil berloya. Macam ni aku tahu, aku nilit dari celah-celah pintu kemahku. Sebab aku tidur nombor 2 dari tepi pintu kemah. And aku jam suara sidak. So, sehalah kan. Cikan aku nak sound cikgu sebab sidak pun berjaga untuk jaga student. Fikir aku macam ya lah. So aku tidurlah balik. Dah ya bangun-bangun pukul 5:30 pagi. Jam orang nak solat subuh. Aku sengaja bersiap lambat sebab utamakan yang nak dapat solat dolok tek. Gip pun aku nak ngantuk gila time ya. Tidur pun Cik Lena sebab telinga aku dengar suara dak cikgu-cikgu beroyak. Aku time dengar suara Cikgu Farah pada macam tu. Yang period pergi mandi cepat-cepat. Kita orang semua mesti berada di dalam surau juga. Walaupun Cik boleh sembahyang. So kelam kabut lah aku time siap-siap dengan muka aku ngantuk. Cik Lena tidur sebab dengar cikgu-cikgu beroyak malam tu. So aku pun macam aduh pergi ngantuk lah. Macam buat simuk aku terpaksa juga bangun. Dah ya tak kami orang mula aktiviti senaman pagi dan macam biasa diteruskan dengan sarapan pagi. Time sarapannya Cikgu Farah, Cikgu Ani and seorang gig cikgu laki nunggah aku dengan Akmal and seorang gig miak nak ada dalam kemah aku ya untuk join sidak siap makan sekali lah kiranya makan dengan cikgu-cikgu and sidak pada ada benda mau ditanya.
apa benda mau ditanya itu. So aku, Akma dengan seorang lagi Tek pergilah ke tempat cikgu sambil bak makanan, bak sarapan pagi Tek ke Sia. Mbak duduk Sia. Belum sempat aku makan, Cikgu Farah pun tanya macam tu. Nia, Akma, Ani, malam Tek awak bertiga tidur di bahagian ujung kemah A kan? Bahagian menghalau unggun api. Kami orang pun macam angguk-angguk macam ada apa-apa jadi si? Tanya cikgu lelaki. So Tamia, aku nangga Akma, Akma nangga aku, Ila nangga aku, Akma nangga Ila. Semua kami orang jawab macam tu. Cik dah pun cikgu. Kami orang jawab serentak. Ketiga-tiga cikgu nampak macam mandang sama diri sidak. And nyuruh kami orang sambung makan. Kiranya macam cikgu-cikgu tu ada nampak something dari kami orang. Lepas sidak tanya benda tu. Dia macam macam yalah bagi signal mata supaya asyik padah. Tapi lepas sarapan and activity pagi, Akma tiba-tiba narik tangan aku, Enya suruh temannya ke kemah. Kebetulan kami orang Taimia diarahkan untuk ngemas barang-barang kediri di kemah. Sebab dah nak pulang ke rumah masing-masing. Hari terakhir nak. Masa perjalanan ke kemah, Akma pun buka lah cerita. Oi Nia, kau tahu sih sebab apa cikgu tanya macam metek dengan kita? So Taimia aku just menggeleng-gelengkan kepala, tapi muka Akma benar-benar pucat Taimia. Aku dengar cikgu-cikgu beloya pagi tadi, sidak madah ada nampak lembaga hitam besar masuk dari bahagian pintu kemah nak kita tidur malam Tek. Kira kemah kita lah. Lembaga yang berbulu lebat, hitam and besar gila. Aku pun terkejut. Alu aku madah macam tu dengan Akma. Malam tadi kemain git saya dah popet berporet and tetak-tetak. Aku dengar sampai nak dekat subuh kali rasanya. So aku diam je lah. Cikgu-cikgu kan Dik pun sidak beloya sambil berkawal jaga kita, kata aku dengan confident. Akma balas macam tu. Sik lah Nia, aku dengar cikgu-cikgu semua takut nak nampak ke cikgu-cikgu perempuan sidak berpeluk-peluk dalam kemah sambil baca ayat pendinding diri. Sampailah benda hitam yang keluar dari kemah kita, and tak ada seorang pun berani keluar dari kemah mas saya. Aku pun macam, Pasal Akma sambung git. Kau biar benar Nia, benar sih nak kau nampak ke cikgu. Aku dengar cikgu padah lembaga yang macam cari something. Paling lama lahnya masuk kemah kita, lepas saya keluar terus masuk hutan. Aku pun diam. Memanglah aku nampak pun sama-sama dari celah-celah pintu kemah nak. Tapi suara yang benar-benar suara cikgu. Bukan suara ngutik ke apa. Dengar suara cikgu beloya. Hampir sampai ke kemah, aku dengar dak lain berbisit-bisit poret madah benda yang sama. Kata sidak benda ya cari something masa ngemas beg pakaian. Nia, cuba kau tengok beg baju aku tu. Rosak. Ngadu Akma dengan aku. Aku tanggallah ke arah beg pakaiannya ya Tek. Beg bajunya bukanlah gas, tapi beg jenis yang bimbit pakai tangan panjang pakai tangan dari material fabric macamnya lah kainnya. Pelik aku tangkah. Macam ada macam toreh dari pisau atau benda tajam benar-benar dekat tepi zip ya. Panjangnya macam sejengkal macam lah. Pasal aku tanya lah Akma, kau mangga ke zip bag kau tu? Si, mu nak curi pun buka je lah zip nak. Tapi aku saya dah hilang apa-apa pun. Saya dah barang-barang berharga. Duit semua aku mbak dengan aku 24 jam. Sedih hai. Dah lah beg baru. Ngadu Akma lagi. Aku tertangga ada sijil plastik putih dalam beg Akma itu. Benar-benar dekat tempat nak ditoreh ya. Aku perasan. Kadang-kadang bila Akma balik je dari toilet, nya ada benda. Nya ada mbak beg plastik putih ya dari toilet. Tapi aku sih tahu lah apa. So aku tanyalah Akma. Aku tanya macam tu. Akma, dalam plastik putih ya ada apa? Tegur aku baik-baik supaya asyik dicop orang busybody. So Akma pun balas macam tu.
Oh, tok pet aku yang dah pakai. Aku dah cuci bersih-bersih. Pasal kalam plastik tok. Kelak balik aku buanglah kat rumah. Woi, terus meremang aku gila. Menegak habis bulu roma aku. Terus aku terketa-keta macam aku pun padah dengan Akmal macam tu. Oi Akmal, kau gila kah? Tok kan pet kotor, pahal kau simpan. Aku takut tok kah benda ya sebenarnya cari pet tok. Muka Akmal terus pucat. Terketa-keta tangannya sambil duduk mengenong muka aku. Speechless. Aku dah basuh bersih-bersih. Aku takut mau buang kat situ sebab benda tok kan kotor. Aku ingat mau buang kat rumah lah kelak. Jawab Akmal takut-takut sambil nak menangis. Matanya dah berair-air dah. Aduh, munnya ikut kau balik kau mok kah? Aku terus marah sambil masih slowkan suara. Bingung didengar oleh pelajar-pelajar lain. Akmal pun just menggeleng-gelengkan kepala. Macamnya sebabnya dah takut. So aku pun ngiringnya ke toilet and suruh Akmal cuci semua pet dia sekali lagi. And suruhnya buang pet dia dengan baik dalam tong sampah nak disediakan di sia. Toilet sia nang diasingkan jauh dari kemah kami orang. Toilet sia kiranya macam masuk dalam nungi, baru ada temu toilet sia. Sebab ya mun nak ke toilet mesti berdua ataupun bertiga macamnya. Sik digalakkan untuk pergi ke toilet seorang-seorang. Masanya mau cuci semua pet-pet dia semula untuk confirmkan benar-benar bersih benda ya. Sekali lagi Akmal terkejut masa ya. Dia terus tangga muka aku dan aku pun tangga mukanya. Time aku masih berdebar-debar nunggu apa nak dipada Akmal tok dengan aku. Berdebar. Aku rasa macam duduk apa hal ni tok, apa hal kah? Macamnya. Aku pun dengan reaksi muka aku aku just macam apa? Tanpa aku mengeluarkan suara. Aku just macam ya. Akmal tergagap-gagap madah tunjuk ke arah pet dalam plastik ya dengan tangannya menggigil-gigil. Dia macam tu. Ya, tengok kau tok dah bersih oi, putih. Katanya berbisik tersekat-sekat dengan aku. Sebabnya si mau bising. Time ya Allah, nang meremang habis bulu roma. Habis je Akmal pada macamnya, aku rasa angin kuat sekuat-kuatnya walaupun saya dah tanda-tanda mau hujan. Hari cerah and jam pun masih dalam pukul 10 pagi macamnya. Aku dah mula rasa menggigil, takut, nangga pokok bergoyang-goyang apa semua. Macam mau ribut besar. Angin macam yang dengan bunyi pipe air terbuka deras dari dalam jamban. So kami dua decide berlari terus ke kemah. Time kami dua yakin cik dia siapa-siapa dia ke toilet. Sebab bingung apa nak dipolah kami dua tu ditahu oleh student lain dengan cikgu. So kami dua pastikan dalam toilet tersedia orang. And kalau sedia orang, macam ni air pipe dalam toilet dah boleh terbuka. Ya dipikir kami dua masa ya. Akmal, kau tikam plastik ke dalam tong kini. Teriak aku sambil narik tangannya dah yang medok berlari. Akmal laju-laju nikam plastik berisi pet dah ke dalam tong sampah. And lalu aku teriak sambil aku berselawat. Selawat je yang aku tahu masa ya. Apalah nak ditahu aku time nak masih biak. Time aku nang jahil lah sebab si tahu apa-apa ayat Al-Quran nak dibaca. Yang aku tahu yang keluar dari mulut aku cuma selawat je. Aku ngaku aku si hafal and si tahu baca ayat kursi time. Ya jak no diingat aku and keluar dari mulut aku time. Kami dua berlarilah sampai ke kemah. Miak-miak kemah lain and cikgu-cikgu pun terkejut. Macam heran dengan kelakuan kami dua tu tek. And time aku perasan keadaan di sia sedegit dah berangin. Kedak di toilet tadi. Tapi cuaca di sia dah mula panas terik macam biasa. Macam keadaan pagi. Keadaan si kedak di toilet tadi katanya. So kami dua pun dimarah oleh Cikgu Farah. Sebab berlari sampai berteriak macamnya dalam hutan. Cikgu madah lah macam tu. Hai, kita dua kena berlari-lari macam yang dalam hutan. Jaga sikit perangai ya.
Kami dua just angguk je time-nya. Aku noleh ke belakang, sedar lagi angin kuat di kawasan toilet tadi. Aku pun bisik lah dekat Akma. Aku pada macam tu, Akma, angin dah sedar. Selamat, kata aku separuh lega. Akma pun tanya lagi, hah? Angin? Angin apa? Angin time kita lari tadi lah masa ke toilet, kata aku macamnya. Ni ada angin, aku dengar ada bunyi asuk menyala je pasal bunyi air deras dalam toilet. Ya, yang aku terkejut pasal aku terus lari ya, kata Akma macamnya. Aku pun macam, air peliknya je. Aku sik dengar pun bunyi asuk. Bunyi air ada lah aku dengar. Muka aku pun blur. Muka Akma lagi lah blur. Terus kami dua kemas-kemas and berkumpul dengan student-student lain. So Alhamdulillah perjalanan kami orang selamat tiba di rumah. And sedar gangguan susulan dari kejadiannya. Kami dua Akma sepakat untuk cerita dengan siapa-siapa pun pasal kes Yatik. Terutamanya Akma lah. Sebab pun parent kami dua tahu, mestinya nak kena marah first. Sebab ya salahnya. So tamat ceritanya di sia. So ada sedikit note yang Nia tulis. So aku akan bacakan untuk korang lah. Well, bila kita dah besar, memang kita akan fikir and cakap bodohnya budak-budak ni. Macam tu je uruskan pet kotor. Tapi time tu memang logik juga cara pemikiran Akma. Takut nak buang kat hutan sebab keras. Sebab nanti nak buang kat kawasan pekan, kawasan yang tak keras. Tapi jahil pemikiran di usia muda. Tak terfikir kemungkinan-kemungkinan lain. Tambahan pula, tak tahu sebetulnya perihal benda-benda halus ni. Ambil pengajaran sahaja. Yang kecam, I buat dono. Allah lebih mengetahui baik dan buruk sesuatu perkara. Jangan menilai sesuatu tanpa kita mengetahui hal dan niat yang sebenar. Wallahualam. So, habis di siajak cerita yang dikongsikan oleh Nia Tok Teh. So, kalau korang suka video kali tu, korang jangan lupa like, comment and subscribe. Okay, korang boleh tinggalkan komen di ruang komen di bawah. Okay, bye bye. Assalamualaikum.